Majulah terima gaji jo. Andun lah. Alum je terima gaji jo. Terima lah 2 bulan mak. Dah. Ni duit ku 2 pelajar bukit siap semua jo. Cara kerja. Kemarin lu duduk sekolah. Bekol aja kerja-kerja tu. Beko nampak dia juragan tambah naknya bayi gaji awak keluar. Gampang masalah tu. Bekol ada jalan keluar. Cara balik baris beko. Jo sekolah jo. Kerajo lah gaya dia kerajo. So nak terima gaji jo. Alah, aku terima tu. Lah 2 bulan kau. 2 bulan. Patut lah nak terima gaji je lah. Pun orang. Janganlah kecil gua. Kau dia. Juragan yang tak ada akas yang lah. Ya dah tu. Tak. Dia nama sampai tiananan gaji Ayolah. Tidak ada pengana juragan. Pada lah kayu. Lah ada kesian dari tadi. Ya ampun Tak kurang juragan na. Maka rajo awak nak mati kerajonya nak kelamaan dari hasil. Ya. Mana? Nama apa yang tak juragan renah sih? Juragan. Ada juragan. Juragan. Ada juragan. Kerajo nama aja na. Ni. Kelas selesai. Mau tak kadang sekerajo. Gaji tak kurang lah. Anak adik kerajon. Badang aja kecerehan tu Wandi. Pak bos. Kerajo jendang aja kecerehan tu. Narang. Jadi dangannya juragan tu lah. Tangguh ada Makan banyak orang-orang. Panek dah nang. Ya. Kalau panek badana berhenti dah kerajo lah. Dah kayu kerajo. Gaji kau dah keluar. Apa kerajo? Hei, berhenti dah. Berapa telaga? Dona telaga titik kami. Gaji kami. Selain tadi lah banyak lo dan aku dia mangan naik dulu baru. Gaji kami. Pak Narang. Atau apa yang kerja dah? Hah? Apa yang teraga? Kok makan lah banyak? Kerajo maleh. Kok nak naju? Sekop sama tu cucu-cucu yang kita naruh apa gunung dah? Nah rumput dah cabut dah. Nandrehan mau tahu tak sekerajo? Apa yang ketujuh diserang? Ya kemudian itu tak sama tapi boleh. 3. Atau apa yang ketujuh di kalian? Gaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunya. Pak. Ko nantanan kadin jua tua. Ko laweh tanah, ko 1 hektar. Ko la wambo tanam jaguang sedua. Gini bare Pak dah paham. Barang kadin jua. Dia bagi cepat, Kang. Kan Allah sudah. Kau coba cari lu. Lu. Tu Pak. Ko dari bateh ko Pak. Ko tanahnya sampai ke ujungnya nah. Mau jual satu. Ayolah. Kak kerajo ngapo kak? Kapo? Ambo kau beli tanah pak. Tanah mana? Nak semua kali? Kau satu pak. Pas ya kak. Ambo nak punya tanah. Awak nak punya tanah. Apa yang punya? Kau pak kau. Kau jual tanah dan rehan. Kapan lambu je? Ndak, awak mengecam mempromosinya Pak. Wah ya.